Apa nak jadi dengan bola sepak Malaysia ni guys? Tiap-tiap hari aku cover news Malaysia. Tiap-tiap hari aku kena sampaikan berita yang sedih. Berita yang tak best. Okay, so kali ni kita dapat informasi yang mana Malaysia, tim bola sepak Malaysia lelaki dah jatuh ranking. Elok-elok duduk dekat 117, sekarang dekat ranking 121, jatuh 5 anak tangga. Jom kita sembang sikit pasal kejatuhan Malaysia ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So mungkin ada yang pelik, kenapalah tiba-tiba jatuh? Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Kalau korang tak tengok video Wibro yang minggu lepas ataupun korang terlepas news ni, sebenarnya FIFA dah pun punish Malaysia terhadap 3 game friendly tau. Okay? Korang boleh tengok. Ada game lawan Palestin, ada game lawan Singapura. Okay? So, keputusan yang sepatutnya 1-1, 2-1, 1-0 telah pun ditukarkan kepada kesemuanya kalah 0-3. Kita kena ingat perlawanan-perlawanan friendly ni pun memberi point untuk Malaysia. Sebab itulah Malaysia boleh naik ranking walaupun tak adalah main kualifikasi Piala Dunia ronda 4, ronda 3, tak ada. Kita banyak main friendly tapi kita berjaya menang dengan tim-tim yang boleh tahan hebat lah, macam Palestin kan. So, disebabkan keputusan menang dan juga seri tu dah pun ditukarkan kepada keputusan kalah kena bantai 3-0, sebab itulah affect our football's ranking. Sebab itulah sekarang Malaysia dah pun jatuh ke tangga 121. Yang aku rasa kelakar bila tengok Malaysia jatuh dekat 121 ni, cuba korang teka siapa berada dekat 122. Indonesia. Malaysia dengan Indonesia ni memang tak boleh terpisah. Memang adik-beradik, memang berjiran. Macam MU dengan Liverpool lah dekat EPL season ni. Kalau yang itu dekat atas, yang itu dekat bawah sikit. Memang tak boleh jauh, tak boleh jauh. Malaysia cuba untuk menjarakkan. Sebelum ni dah jauh sikit lah, 117. Tiba-tiba dekat balik Malaysia dengan Indonesia. Okay? Tapi sejujurnya, ini bukan pengakhirannya lah aku rasa. Aku rasa kita akan jatuh bawah lagi. Imagine kalau kita punya game-game Asian Cup qualifier pun dijatuhkan hukuman. Berapa banyak ranking yang kita akan jatuh lagi. So korang bersedia je lah. Brace for the impact, guys. Lepas tu semalam FAM ada buat satu mesyuarat lah untuk menjawab pasal situasi FIFA ni. Dan sejujurnya aku sangat-sangat tak suka jawapan diorang ni. Okay, jawapan yang sangat sambil lewa. Ada tu siap gelak lagi, ketawa lagi. Macam tak malu ke korang ni? Okay, so itu saja pasal kejatuhan ranking Malaysia. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.